Leviosa, Leviosa, Leviosa. Hai, Assalamualaikum. Tak menjadi pula jumpy. Nak praktis lagi. Okay, kita sambung sikit. Kisah sahih saya di 3 Jalan Tunku. Kira dah besar sikit. Dalam sekolah menengah, saya selalu study dekat bawah. Dekat bawah tu, dia dekat dengan pintu masuk lah. Dekat dengan pintu masuk. Pintu kaca, pintu masuk pintu kaca. Lepas tu, dining hall tu, hujung tu pun pintu kaca besar. Yang saya cakap selalu bergegar tu kan. Kemudian, tingkap-tingkap kaca, dia jenis keping-keping besar. Jadi, kadang-kadang kita study sampai satu waktu tu, tak kira lah, siang atau malam, bila dia start bunyi-bunyi tu, kita belah. Kan, kalau macam malam, kita lagi orang semua dah naik atas, dia start bunyi kelekak, kelekak. Bunyi macam kena ketuk. Betul kata, kita rasa semacam je. Naik atas lah. Kan, selagi dia tunjuk muka susah pula. Kalau macam siang tu kita boleh terasa lah, dia duduk ada kan, tak sedar hati, kita jalan je lah. Mungkin dia tengah berkeliaran kat situ kan, kawasan dia orang juga kan. Jadi sambungan tentang yang kes bumbung ni, di bumbung tu. Macam tu lah, daripada kecil tu, selalulah panjat bumbung. Kita pun tak tahu sebab apa nak panjat bumbung kan, sebab bahaya kan. Dia kadang kita nak pakai daripada bawah tu naik atas tu, nak kena naik tangga. Ada satu tempat kecil. Ada few places, few bumbung lah. Situ kawasan bumbung agak banyak. Cuma yang kali ni saya nampak dia di seberang blok, satu blok lain. Daripada saya duduk di balcony di luar bilik datuk saya. Saya nampak dia duduk sebelah sana. Jadi nak ke tempat dia tu, kena meniti ada macam atap kan, atap tempat air turun, kemudian ada macam satu longkang air. Kata kita kena berjalan kat situ lah nak sampai ke sana. Bawah tu adalah kolam ikan koi tu lah, ikan koi Pahang tu kan. Jadi kalau jatuh memang ke situ lah. Kemudian bila dia panggil tu, memang saya macam terpukau lah. Kita pun tak tahu, kita nampak dia duduk berdiri kat situ, makhluk tu. Kita pun macam terpukau, kita pergi kat situ sebab dia panggil kan. Kita pun pergi meniti lah. Dalam hati tu rasa, bahaya ni meniti ni, sebab tepi tu kalau kata silap jatuh tu, sebab dia punya longkang yang untuk air tu, dia paras-paras tinggi sikit lah daripada buku lali kan. Tak tinggi sangat lah. Jadi kita pun pergi meniti. Kita nak sampai kat situ. Sampai dekat tempat dia duduk dia berdiri tu, saya pun pijak memang pecah dan saya jatuh ke bawah. Tapi saya tak jatuh kat kolam kuih tu. Saya jatuh macam satu tingkat lagi, dalam mungkin 15-16 kaki lah. Dia macam dia jatuh dekat dengan pintu kaca besar, yang saya cakap yang selalu bergegar tu kan. Kat situlah jatuh. Kemudian alhamdulillah tak ada apa-apa sangat kan. Cuma macam bila jatuh tu barulah tersedar apa benda, sebab dia macam atap tu macam asbestos kan, jenis yang rapuh tu. Jadi kita pijak tu pecah ke bawah. Tapi alhamdulillah tidaklah jatuh ke tepi. Maksudnya just 15 kaki setakat tu. Adalah rasa sampai ke dewasa kan, dia punya sakit tu. Tapi alhamdulillah beransur pulih kan. Kita pun pergilah apa benda, acupuncture ke, urut ke sebagainya kan. Alhamdulillah tidaklah menghalang saya untuk menjadi aktif masa di sekolah rendah dan ITM kan. Okey, bila cuma dalam early 90-an tu, dia macam segala yang bergegar pintu, lepas tu bunyi kelekak-kelekuk sana sini, bunyi-bunyi yang lain semua tu makin berkurang lah. Sebab lepas tu dalam waktu terdekat tu, dia ada banyak pokok yang tumbang tau. Saya pernah cakap ada satu pokok kemboja besar kat belakang tu. Yang tu antara yang awal tumbang. Kemudian satu tu macam balak besar di dekat dengan pintu masuk dekat dengan pintu pagar kan, pun tumbang. Ada yang awal tu saya cakap ada yang lereng bukit yang pokok rambutan tu kan, tu ada satu pokok saya ingat semua ratus tahunnya pokok lah, ada tumbang yang tu dalam. Lepas tu di luar pagar pun ada yang tumbang.
Jadi sejak tu makin kurang lah, tak adalah bunyi-bunyi. Lepas tu sliding door tu bergerak sendiri. Dan kita pun rasa tak adalah sangat kan. Cuma bila dah lepas SPM tu, kita start lah ambil tahu pasal spiritual ni kan. Saya pun mula belajar silat. Lepas tu kita pun ada ambil kita adalah amalan-amalan sunat yang kita buat, zikir dan sebagainya. Kita ambil tahulah, sebab selalu kita je duk kena kan, kata macam mana pula kan, kau je dengan kacau aku nak kacau kau balik kan. Jadi bila journey spiritual tu bermula dalam 32 tahun dulu kan, kita mulalah start nampak benda tu, dan dia pun mula nak tunjuk diri dia. Salah satu yang saya ingat adalah saya balik daripada mana saya tak ingat, malam naik motor dia sampai ke depan atas tu, dekat tu dia ada satu bulatan kecil, ada satu tiang bendera kan, tiang bendera yang agak tinggi lah. Jadi saya nampak dia duduk kat situ, dia berdiri kat situ tepi tu. Hati saya dah terdetik, alamak ni apa pula ni kan, sebab dia macam saja tunggu saya kat situ. Jadi kita pun ala-ala kononnya macam-macam berani, kita kata pergi daripada sini, ni rumah aku. Lepas tu dia cakap apa tau, dia kata aku duduk bukit ni dah 1000 tahun. Lepas tu alamak, sebenarnya aku yang kacau rumah kau juga kan. Jadi itulah, kita pun tak tahu dalam masa keadaan kawasan tu mungkin ada makhluk-makhluk lain yang memang dah menghuni lah sekian lama kan. Tapi nak buat macam mana, ada muka dia orang macam tu kan, ada muka jin kan. Dan dia orang ada macam dalam 7 ekor yang besar-besar lah. Lepas tu dengan ada jantan betina lah. Betina tu muka-muka dia macam, orang kata apa ni, jenis macam orang selalu kata macam langsui lah. Muka dia taklah macam sekarang orang kata Pontianak ni macam muka perempuan, tapi dia orang ni macam lebih agak scary lah kan, mungkin dah tua sikit kan. Jadi dia orang pun tinggi-tinggi juga. Cuma macam tu lah, kita selalu ternampak bila start journey spiritual journey tu bermula kan. Okey, ada juga macam setengah-setengah tu dia datang saja nak memperkenalkan diri dia kan, nak kata dia ada. Dia pun nak tunjuk rupa dia. Macam ada satu hari tu saya tengah makan nasi lah di meja saya tengah makan nasi, berdepan saya tu pintu orang turun daripada tangga, saya akan nampaklah pintu tu. Lepas tu sebelah kiri ni adalah sliding door yang selalu saya cakap, pintu kubur tu kan, yang bergerak tu kan. Saya makan nasi, saya nampak dia datang ke pintu tu. Makhluk tu dia datang, dia duduk depan saya. Duduk depan saya tengah makan nasi, kita dah cuak dah, kita dah gelabah kan. Alamak, aku tengah makan nasi ni kan. Jadi saja je duduk depan tu. Makhluk tu dia macam jenis macam apa ni, tanduk kerbau dia warna hitam lah kan. Tapi dalam tu saya ada sebut satu makhluk tu lah, satu makhluk, nama tu sebab macam terdetik di hati tu. Dia marah sebab macam yang saya sebut tu adalah makhluk level yang agak rendah. Jadi lebih tinggi pangkat dia dan level dia lah kan. Sebab di alam sana pun dia orang ada hierarki dia orang kan. Ada hierarki dia orang, ada ketua, ada penghulu dan sebagainya kan. Jadi kita pun sebagai manusia ni, kita janganlah terlalu berani sangat pun tak boleh juga, kita terlalu takut pun tak boleh juga. Kita bersederhana dan ambil tahu. Dan tengok juga benda tu dia saja nak provoke kita ke, ataupun memang datang nak bergaduh. Kita tak tahu kan, kadang-kadang mungkin yang benda sekeliling kita tak boleh kacau, sebab dia pun ada hak nak hidup di muka bumi Allah ni kan. Dah dia di alam gaib kan, nak buat macam mana. Dan kita pula ternampak, mungkin juga kadang Allah bagi nampak untuk kita berhati-hati kan, takut kita tersepak anak dia ke apa benda ke, kita tak tahu. Sebab pernah di satu tempat, masa saya dengan arwah guru saya kan, ada orang tu dia datang, dia punya anu tu bengkak. Jadi kalau kita secara biasa kita nak kata makhluk ni mengganggu manusia lah. Tapi sebenarnya bila masa perubatan tu, jin tu kata ni tempat dia semayang, rupanya tu jin Islam, dan manusia ni, laki ni datang dan dah kencing kat situ. Jadi dia marah lah. Jadi sebab tu kadang-kadang kita masuk ke hutan tu, kita bacalah doa apa yang patut kan, yang mana Islam dia tak ganggu lah kan, tak tunjuk muka. Kadang tu saya kata tunjuk muka tu nak tunjuk dia ada, janganlah pergi kat situ, janganlah cari pasal kan. Kita yang masuk tempat dia orang kan, tu kita
kita kata kita ni khalifah lah kononnya kan, tapi kita bertindak zalim kepada yang lain kan, kepada makhluk lain. So tak boleh lah macam tu. Jadi kita ambil langkah bersederhana. Macam saya cakap tadi, takut sangat tak boleh, berani sangat pun tak boleh. Takut dia saja provoke untuk melemahkan kita dan umpan kita buat perkara yang tak elok lah kan. Jadi itu sedikit sebanyak yang pasal di Bukit Tungku lah. Banyak lagi kalau nak ceritakan, panjang. Tapi lepas keluar daripada Bukit Tungku tu memang selalu mimpi kat sana kan. Kita pun tak pasti apa benda, kadang pergi sana adalah perkara-perkara tertentu, pergi tempat merayau-rayau lah apa semua. Dan tapi apa gangguan di rumah tu, penghuni banyak, kita tak tahu penghuni tu siapa, ada yang bermasalah ke, tak semestinya makhluk sekeliling kan. Jadi arwah datuk saya pun mungkin ada yang kacau, dia ganggu dia sebagainya kan, daripada berbagai sudut. Cuma kita nak selidik satu-satu tu agak sukar lah kan, semuanya dengan izin Allah kan. Tapi apa yang awal-awalnya tu, antara yang menyebabkan rumah tu banyak gangguan lah pada peringkat awal, seingat saya lah kan, ada satu, dalam beberapa bulan lepas saja Allah bagi satu petunjuk, di mana tempat yang saya cakap pintu kaca bergegar, tempat yang saya pergi buka sliding door tu, dekatlah dengan tempat yang saya jatuh, kan? Dia ada macam kubur. Ada kubur, saya nampak dalam mimpi tu ada 3 tapak lah. Macam 2 tapak pemujaan, lepas tu ada satu tu macam dengan tengkorak, mungkin itu kubur lah. Satu tu di dalam, 2 di dalam kawasan pagar, satu di luar pagar. Kita tak tahu, bukit tu pun dah lama, dah berapa lama dah ada kat situ kan. Mungkin orang dulu adalah dia buat ritual kat situ ke, dia bunuh orang ke, mungkin juga pemujaan tu adalah perkara kita tak pasti kan. Benda dah lama, rumah tu pun baru, mungkin tak tahu 80-70 tahun dulu punya rumah kan. Kawasan dulu kita tak tahu macam mana. Jadi tu je lah sedikit sebanyak tentang 3 Jalan Tungku daripada tahun 1982 sehinggalah 2004 saya keluar. Kisah dan pengalaman perjalanan hidup seseorang tu berbeza. Jadi apa yang saya ceritakan tu mungkin ada yang rasa macam biasa aja bagi dia kan, dia tak takut pun benda-benda tu. Tapi kadang-kadang dalam rumah tu, kalau kita berani kan, kita berani, kita kuat, ada yang lemah dan tak kuat. Jadi dia tak kacau kau, dia kacau orang yang lemah tu. Jadi lama-lama keharmonian rumah tangga tu akan tergugat jugalah. Macam mana pun kan, sebab dia orang akan cari kelemahan untuk mengganggu dan sebagainya. Kemudian kalau kata tengah berikhtiar, carilah metod yang bersih lah, yang tidak menyalahi syariat dan akidah kan. Jangan sebab kita taksub beria sangat dan bersihkan daripada benda-benda ni semua, kita terbuat satu perkara yang syirik, menjurus kepada dosa yang lebih besar. Dia menang jugalah syaitan. Jadi kalau tuan-tuan ada pengalaman di rumah tuan-tuan sendiri, apa yang pernah dihadapi atau pernah dengar cerita orang lain, boleh komen. Kita kongsi-kongsikan untuk tambah pengalaman dan pengetahuan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video-video akan datang. Untuk kali ini saya mohon maaf terlebih kurang, mengepek-gepek. Adalah cakap yang bukan-bukan ke apa benda kan. Ada yang terasa saya bersembang, kita tak tahu, saya buat lawak-lawak je, tapi mungkin ada yang terasa. Saya minta maaf terlebih kurang. Semoga Allah ampunkan kita dan memudahkan urusan kita semua. Assalamualaikum.